Okay, Assalamualaikum and a very good morning to all my Raya pupils. Okay, today we continue our lesson on topic 9, unit 9. Let's recycle. Okay, so let's look at our textbook. Okay, kalau kamu ada textbook, kita buka muka surat 76. Okay, kita tengok dekat sini. Let's read. Okay, the topic is, let's look, the title, let's look for things that can be recycled. Let's look for things. Look for ni maksudnya kita cari. Kita cari things that can be recycled. Things ni barang lah ataupun items that can be recycled. Yang can ni apa? Boleh be recycled. Yang boleh dikita semula. Kan kita dah belajar recycle our topic. Let's recycle maksudnya jom kita semula. Okay, sekarang dia kata jom kita cari barang yang boleh kita semula. Okay, let's look at the picture first. Okay, kamu rasa gambar ni kawasan mana? Dekat mana gambar ni? Diorang ni ada dekat mana? Okay, maybe they are at the park. Maybe diorang ni ada dekat park. Park tu apa? Park tu taman. Sebab tengok ada jalan macam track orang berjogging. And then we have the bench here, tempat orang duduk. We have table and trees. Kawasan ni kawasan hijau. So maybe they are at the park. So kita tengok waktu siang. The setting is at maybe in the evening. Waktu petang. Sebab orang jogging takkanlah waktu afternoon kan. Afternoon tengah hari panas. Kan? Ataupun maybe they are jogging at around in the morning. Okay. Mungkin waktu pagi juga. Tapi yang pastinya bukan waktu malam. Not in the not at night. Okay. So kita dah bincang. Okay, tengok ni ada banyak macam sampah lah kan. Yang merata-rata dekat park ni. So kita tengok apa yang diorang cakap. Okay, let's look here. Kat rumah tu sambil-sambil kamu tengok video tu, kamu boleh ikut sekali sama-sama baca dengan cikgu. Okay. Kita start dengan ni. There are some glass bottles behind the bench. Again, there are some glass bottles behind the bench. Okay. Now kita tengok dia buat apa namanya ni? Dia highlight kan. Sorry. Dia buat dalam bold perkataan behind. So, apa maksud behind ni? Okay, kita tengok gambar dulu. Bila dia kata there are some glass bottles, ada beberapa glass bottles. Cuba cari gambar glass bottles. So if we look here, bila kita tengok dekat sini, kita nampak ada glass bottles dekat sini. Okay, here. Glass bottles. Dekat mana glass bottles tu kita jumpa? So the glass bottles, dia kata there are some glass bottles
behind the bench. Bench ni kerusi. Mana kerusi? Okay, we have a bench here. This is a bench. Okay. Bottles is behind the bench. Maksudnya, botol tu berada di belakang. Tengok ni. Kita sandar, kita menghadap arah sana. Kan? So, bila dekat sini, maksudnya dia ada dekat belakang. Belakang in English, kita sebut behind. So, yang ini yang kamu nampak dekat sini, dia tulis behind ni maksudnya dia kata pasal bottles ni. Okay. Yeah. Okay. Next. Okay. Okay, next. Kita tengok yang nombor 2. There are some aluminium cans on the table. There are some aluminium cans on the table. Okay. Dekat sana ada beberapa. Some-nya ada beberapa. Aluminium cans on the table. Kita dah belajar aluminium cans kan? Aluminium cans ni tin. Tin aluminium on the table. Cuba tengok gambar. Mana aluminium cans? Okay, jadi kita nampak aluminium cans ada dekat mana? Aluminium cans ada dekat sini. Itu aluminium cans. Next, the table. Ni, the table ni ada kat mana? This is the table. Okay. Maksudnya, ni table. This is the table. Aluminium can ni berada dekat atas table. Bila dekat atas table, kita sebut dia sebagai on. Preposition yang tepat bagi menggambarkan dekat atas ialah on. Kena tulis on. Kalau tadi behind, belakang. Kalau atas, on. Okay. Cikgu ada sebut tadi pasal preposition. Nanti cikgu terangkan preposition tu apa. Kita pergi dulu. Yang ketiga. There is a stack of newspaper in the box. There is a stack of newspaper in the box. Okay, again. There is a stack of newspaper in the box. There maksudnya ada dekat sana. Is maksudnya there is ada. A stack of newspaper. A stack ni macam kalau bahasa Melayunya dia kiranya penjodoh bilangan lah. Sehelai ataupun seikat. Dalam bahasa Inggeris pun dia ada penjodoh bilangan. A stack of newspaper ni bukannya sehelai. Maksudnya dia ada ni tengok gambar pun kamu nampak kan. Dia dalam bentuk yang banyak. Ni. Dia dalam bentuk yang banyak. Okay. So kita tengok dekat situ. Next. Okay. Newspaper in the box. Okay, newspaper yang mana satu? Newspaper yang ni. Newspaper. Box pula yang mana? Ini box. Okay. So, bila kita sebut pasal in, maksudnya tengok newspaper ada dekat in the box. Dia ada dekat dalam. Jadi kamu tahulah in ni maksudnya dalam. Okay, next. Tengok. There is a plastic bottle under the tree. There is a plastic bottle under the tree. Again, there is a plastic bottle
under the tree. Dekat sana ada botol plastik under the tree. The tree ni pokok lah. Kita tengok plastik botol ada dekat mana. Mana plastik botol? Okay, let's look. Okay, kita dah nampak dah plastik botol. Ini plastik botol. Tree yang mana? Ini tree. Pokok. Jadi kita nampak pokok tu besar kan? Jadi dekat bawah pokok tu ada botol. Under tu maksudnya adalah di bawah. Jadi bila kita nak sebut sesuatu objek yang berada di bawah, kita sebut under the tree. Okay. Jadi kita tengok lagi contoh-contoh lain yang pakai on, in, behind dengan under. Okay, tadi cikgu dah janji cikgu nak terangkan sikit pasal preposition. Okay, apa itu preposition? Okay, dia preposition. Okay, preposition ni nifty listen to preposition. Preposition ni, inilah contoh-contoh preposition. Behind, on, in, dengan under. Maksudnya ialah kedudukan sesuatu tempat tu. Dekat mana sesuatu barang tu terletak. Jadi kita tengok dekat sini, dia cakap gelas bottles ni berada di belakang kerusi. Dia terletak di belakang kerusi. Inilah preposition behind, belakang. Surat khabar ni berada di dalam kotak. Preposition dia in. Tin minuman ni berada di atas meja. Atas, kedudukan dia terletak dekat mana? On the table. On tu kita sebut preposition. There is a plastic bottle under the tree. Di bawah pokok. Kedudukan dia terletak dekat mana? Dekat bawah, under the tree. Itu yang kita sebut sebagai preposition. On, under, behind. Okay, boleh? So kita tengok contoh-contoh lain. Kita boleh ambil contoh. Okay, tengok gambar yang pertama. Okay, gambar pertama besar sikit. This is a chair. Lepas tu kita ada ruler, yellow ruler dekat sini. Mana kedudukan ruler tu? Ada dekat bawah kan? Jadi bila dia berada di bawah macam ni, kita nak tulis dia sebagai apa? Okay, kita ada option apa tadi? Yang pertama. Okay, tulis dulu. Kita ada in. Yang kedua, yang pertama in. Alah, cikgu senyap-senyap. Kita ada in. Yang kedua kita ada on. Yang ketiga kita ada under. Yang keempat kita ada behind. So which one is it? So again, sekali lagi cikgu ingatkan, bila kita bercakap pasal benda yang berada di bawah, bawah ialah under. So bila kita nak buat dalam ayat, kita sebut yang ni macam mana? Kita sebut the ruler. The ruler sebab apa? Sebab kita nak ceritakan pasal ni pembaris. The ruler is number 3. Yang ni. Under apa? Under the okay, boleh? Okay, kita padam.
Okay, next. Okay, again. Kita ada in, under, on dengan behind. Macam ni kita nak sebut apa? This is a chair. Yang ni ialah chair. And this one is a bag. Bag dengan chair. Bag ni ada dekat mana? Kita nak bincang pasal bag tu. Bag tu ada dekat mana? So kalau ikut kat sini, chair menghadap bahagian mana? Chair menghadap ke sini. Jadi bila arah yang berlawanan, kita panggil belakang. Kan? Belakang maksudnya jawapan dia ialah behind. Okay. So kita sebut the chair is behind the the bag is behind the chair. Okay, next. Pergi gambar yang seterusnya. Okay, sekarang kita nak bercakap pasal pencil box. Sebab ada banyak gambar kat sini, so cikgu nak bagi tahu kita nak bincang pasal pencil box ni. Pencil box. Okay, dengan buku. Book. Okay, dekat mana kedudukan pencil box? Okay, so kita nak sebut dia ada dekat mana? Tengok ni, dia tindih buku. Jadi, in ke, on ke, under ke, behind? Ini dalam, on atas, under bawah, behind belakang. Nampak jelas kan? Dia tindih buku. Maksudnya dia berada di atas buku. Jadi, jawapan dia patutnya ialah on. This one. Okay. Next. Padam dulu. Okay, dah dapat jawapan. Padam. Pergi jawapan seterusnya. Soalan seterusnya. Next. Okay. Ni gambar kerusi. Kerusi dengan bag. Nampak jelas kan? Bag ada dekat mana? Kat bawah. So, in ke, on ke, under ke, behind? Yes, jawapan dia behind. The bag is behind. Cikgu dah tersasul dah. Jawapan dia under. The bag is under the chair. Okay, next. Okay, kita pergi seterusnya. Okay, gambar kucing. Kucing dengan kotak. A cat. Kucing ni ialah cat. Kotak ialah box. Okay. So, kucing ni ada dekat mana? Mana yang depan? Box lah depan kan. Sebab kucing kat belakang. Kita nampak badan dia terlindung. Maksudnya dia ada dekat belakang box ni. Bukan dekat dalam sebab penutup dia ada dekat sini. Lagi satu, kalau dekat dalam, macam mana dia punya punggung dengan ekor dia boleh keluar kan? Jadi this should be belakang kotak. Jadi ayat dia macam mana? The cat is behind the box. Belakang. Dan tengok yang seterusnya. Boleh next.
Okey, seterusnya tambah. Okey, ni dia. A table. Ni table dengan book. Macam mana? Jadi kita sebut buku. Mana kedudukan buku? Dalam ayat macam mana? Dia kedudukan dia dekat atas. Jadi jawapan dia on. The book is on the table. Macam tu je, senang kan? Padam balik. Nanti kami buat soalan ni. Cikgu ada sediakan quiz pasal ni. Kami cuba buat. Next. Again. A book and a pencil. Book ni mana? Kita nak sebut book tu nak sebut pasal pencil. Kalau kita sebut pasal book, maksudnya book ni berada di bawah pencil. Ataupun kalau kita sebut pencil, pencil berada di atas buku. Jadi kalau atas, kita sebut pasal pencil lah sekarang. Okay, pencil. Mana kedudukan pencil? Dekat atas buku. Jadi ayat dia, the pencil is on the table. Atas, dekat atas. On the table. Next. Macam ni. Ini ada banyak pensel pula. Tadi the pencil is. Bila ada banyak pensel, the pencils, ada S, the pencils are. Sebab ada banyak are. The pencils are. Kat mana ni? Ni bukannya dekat atas. Tengok zip terbuka, dia masuk dekat dalam. Jadi dekat dalam jawapan dia ialah A. The pencils are in the pencil box. Ni pencil box. Next. Apa lagi? Next. Okay. Ni. Buku, books dengan a bag. Jadi kita nak sebut pasal books. In ke, on ke, under ke, behind the bag. Dia berada sekali lagi dalam zip. Jadi dekat dalam. Jawapan dia kita kena sebut the books are. Okay, sebab ada dua kan. The books are in the bag. Okay, boleh. Next. Ada lagi? Dah, tak ada. Itu je semua contoh yang cikgu ada. Jadi, cikgu ada sediakan kuis untuk kamu jawab, latihan kamu. So, cuba jawab, buat latihan yang cikgu bagi. Dalam quizzes ni, cikgu gunakan apa yang yang cikgu tunjuk tadi tu je. Tulis nama kamu dan cuba jawab jawapan dia. Cikgu edit. Cikgu buat dalam quiz lah, pop quiz untuk kamu seronok-seronok sikit. Okay, kita tengok contoh satu. Gambar tadi. The bag is apa? The chair. Ni the bag. The chair mana ni? Jadi the bag ni on the chair ke, in the chair ke, under the chair ke, behind the chair. Jadi kat bawah. Jawapan dia ialah under. Betul tak? Betul. Okay, semua sekali ada 9 soalan. Cuba dapatkan semua betul. Kalau nak cuba banyak kali pun boleh. Asalkan kamu faham apa yang kita belajar hari ni. Okay, jadi itu je daripada cikgu. Cikgu harap kamu faham. Nanti, okay, next kita jumpa dalam kelas terusnya pula lah. Untuk hari ni itu saja daripada cikgu. Semoga kamu faham apa yang cikgu ajar hari ni.
Dan selamat buat latihan yang cikgu bagi. Okey, jumpa lagi. Bye bye.